Aku. Aduh. Dok. Benda? Muka bermu interview kerja dia. Baik ke help? Beres tapi dia kabur kaku. Ujung-ujung tu tak berapa sedap kok bunyi. Sebab apa? Dia kata saya akan ke kemudian hari. Oh, kemudian hari. Ni aku tunggu jugalah. Kat tulang juga dah. Oh, lama mu tunggu. Siang mu. Walaupun aku kabar baru interview dia. Aku tunggu dah bulan. Dah apa. Wan ni aku tiba-tiba sakit perut ni. Padang dah lah. Mu ni lawan gas Bunga. Bunga lawa. Iya. Aduh. Dah Wan dah. Nak gesek kan dah? Bunga lawa awak sakit. Oh. Dapat memanglah tapi memang ya keduk nampak tapi sakit munggu kan. Nampak cakap. Aku. Bunga lawa puang dengan lelaki sama Kau tahu kau. Dia pergi atas dah. Lepas kau hitam dah lepas. Kik buruk pun. Bawa pen boleh nak korek tahi? Tak. Boleh lah. Boleh. Tolok dia masuk dalam. Boleh Jangan dalam lah. Ish, mana mulut baki uding. Lalak masuk mulut. Biar aku pergi tengok. Oh bang, nak roti can. Ai. Mana orang ni? Hilang. Tadi roti can lah. Ya, ilah. Apa hilang ni? Hilang. Tadi roti can lah. Aduh, yuk main je kita. Kalau customer duduk berada. Shit lah. Ya, aku ni marah di bawah ni. Sorry. Muak kenapa tau? Sumbang marang. Ada ende bang, ada ende om. Ada Ende om. Ni nak pergi tanda ni. Kita buruk dia. Tu tengok je dia takut ada orang lain. Ya, pergi tanda. Alamak. Tahu? Masa aku duduk situ ada. Aku nampak dia tungging mudiri gitu. Muak ni apa? Jangan salah faham. Tadi mana nak pergi tanda. Lepas tu mana? Lepas tu dia takut temang lah pergi tanda. Gitu je cerita dia. Dia kau pasal jalan temang lagi? Tak tahu. Dia suruh temang. Tapi dak buat macam tu kau. Dak sekarang ni, kenapa fungsi awak dua orang duduk belakang ni? Tak, kalau kau pergi tandas belakang tu. Kawan awak di mana dia? Tandas adik tu? Dia adik tu? Dia di mana? Tak tahu. Semenjak hari itu, beraknya tiba-tiba lawas, batunya tiba-tiba bagi dua, dan ada kereta di belakang.